cara nak daftar akaun Gold Now by Tomek. So video ni Nini akan tunjukkan cara nak download, nak daftar, nak beli and redeem emas fizikal melalui apps ni. So pertama sekali untuk orang belum lagi download apps ni, search je dekat Google Play Store ataupun App Store, search Tomek Gold Now dan download. Download percuma. Lepas dah download, you open dan kena register. So you sign up, create an account, dan untuk create an account wajib ada referral code. Jadi untuk orang yang nak register boleh masukkan referral code ni dan masukkan email, password. Lepas dah register, you boleh log in account. Sebelum nak beli, you wajib buat eKYC, kena tangkap gambar IC dan juga muka, face verification. Dan lepas dah complete, barulah boleh start membeli. So this apps is very user friendly. Dan pertama sekali untuk kita senang nak log in, setiap kali buka apps, you pergi dekat setting dan pergi dekat bahagian security dan kena enable biometric supaya kalau orang yang ada face ataupun ada cap jari, you boleh je log in tanpa perlu masukkan password berulang kali. So that is the first step. Dan untuk membeli pula, di dalam apps ni, you boleh beli serendah 0.1 gram. So cara dia adalah yang pertama sekali pergi dekat Gold Now Point dan add point dekat sini. Gold Now Point ni umpama macam kita punya wallet yang kita masukkan duit dalam tu dan barulah kita boleh beli emas daripada apps ni. So, kita boleh masukkan serendah RM10, RM100, RM500 terpulang. So, once kita dah cukup Gold Now Point, you dah boleh pergi dekat home dan klik buy. So, minimum beli adalah 0.1 gram. Ikutkan harga semasa hari ni RM658. You perlu ada sekurang-kurangnya RM65 di dalam Gold Now Point untuk beli emas 0.1 gram. Dan dia adalah gandaan 0.1. So, tu cara nak beli. Dan apabila dah cukup gold balance, macam Nini sekarang ada 1.6 dan Gold Now Point ini ada RM15, Nini dah boleh redeem emas fizikal. So, serendah 1 gram. Cara nak redeem emas fizikal, klik je redeem. Dan you dah boleh pergi dekat pilihan ni dan boleh select gold mana yang you nak redeem. 1 gram ada, 2 gram ada, 5 gram ada. Dan juga untuk yang tertanya-tanya, premium fee berapa? Premium fee adalah RM15. So, bagi ni premium fee RM15 is well priced. And then, you boleh dah redeem dekat mana-mana cawangan Tomek. Ada 60 cawangan. Dan ini hari tu redeem, ini punya 1 gram ni dekat KL East Mall. And next target ni nak redeem 5 gram pula. Dan ini nak redeem semua jenis emas di dalam Tomek. And mana tahu in future, kita pun boleh redeem emas jewelry. Kan? So, itulah cara macam mana kita nak redeem emas fizikal. Dan juga di bahagian convert pula adalah untuk kita convert balik daripada emas kepada RM. So, you kena convert dulu menjadi Gold Now Point. Dan lepas dah convert, you boleh pergi dekat bahagian Gold Now Point and klik withdraw. So, you dah boleh withdraw lah. You nak withdraw semua ataupun you nak withdraw berapa banyak yang you nak withdraw terpulang. So, that is it. Apps ni sangat mudah. Dia straightforward je sebab sekarang ada satu produk which is simpanan. Tapi in future, kita tak tahu Tomek nak masukkan produk apa lagi dalam ni. Dan dalam apps ni di bahagian rewards, you boleh jadi partner Gold Now yang mana you boleh generate income. So macam ni contoh, setiap kali orang beli and you share referral link, you akan dapat the reward. Dan itu adalah you punya income dalam emas. So, pagi ni kalau you nampak peluang ni as a side income, you boleh generate income, especially untuk orang yang suri rumah, nak cari side income, ataupun student-student yang baru habis belajar and nak cari side hustle, these apps boleh generate income for you. And bagi sesiapa yang memang serius nak generate income melalui apps Gold Now Tomek ni, boleh contact Nini directly and Nini akan guide cara-cara dia. And that is it dalam kita punya apps. Dia ada home. Dekat home ni pula, dia ada buy, convert, top up and redeem. Dan dekat situ ada buy price yang mana harga akan berubah setiap 3 saat. Dan di bahagian gold pula, you boleh nampak transaction gold, berapa banyak you beli. And then bila you beli, dan you boleh tengok setiap belian you lah. Dan Gold Now Point pula adalah RM, you punya macam wallet. You boleh simpan dulu duit dalam ni sebelum beli emas. And bahagian redemption pula untuk you pergi redeem emas fizikal. And di bahagian reward
untuk sesiapa yang nak generate income. So, itu sahaja tentang apps Goal Now by Tomeh. And jom kita pergi kepada soalan Q&A. So, soalan yang pertama, ada yang tanya, Goal Now ni ada tak EPP, which is Easy Payment Purchase, yang mana you boleh bayar ansuran? Soon Tomeh akan ada. So, nanti apa-apa kita akan update. Dan bagi sesiapa yang nak update tentang Goal Now Tomeh ni, please join public group ni. Dan untuk orang yang dah register bawah referral Nini akan masukkan dalam private group. So, just contact Nini selepas dah register guna referral Nini untuk Nini masukkan dalam private group. Soalan yang kedua, berapa lama nak tunggu untuk redeem emas fizikal? Within KL 7 hari bekerja dan kalau negeri lain dalam masa 14 hari bekerja. Nini sendiri pergi redeem hari tu ambil masa 3 hari dan this is one of the example orang yang redeem dia ambil masa sehari je. So it depends on you punya transaction. Soalan yang ketiga, macam mana nak jadi Goal Now partner? So dalam apps you boleh request jadi partner. Kalau you nak information tambahan seperti dia punya plan, macam mana dia work, macam mana nak aktif dalam dia punya aktiviti, please contact Nini directly untuk Nini guide one by one. Soalan yang keempat, boleh ke nak redeem emas perhiasan? Buat masa sekarang belum lagi, tapi soon kita tak tahu perkembangan Tomeh macam mana since apps ni pun baru je launching bulan Februari 2026. It's a very new apps. You boleh start beli and dah boleh start redeem. Tapi dalam dia punya produk banyak lagi yang Nini rasa dia akan improve and akan add on. So, untuk orang yang nak starting beli emas serendah 0.1 gram, you boleh guna apps ni. And bagi orang yang nak generate income, you boleh nampak this as a good opportunity for you to start a career melalui apps Goal Now Tomeh. So, itu je dalam video kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe YouTube Nini. And untuk perkembangan terkini, day to day update, jangan lupa join Nini punya group public and untuk masuk dalam private group. Bye, annyeong!